since bulan 3. Dia ada penyakit kencing manis, darah tinggi and also cancer stage 4. Cancer stage 4? Yes, tapi dah remove dia punya breast cancer. After remove dia dah memang banyak what we said down. Dia terlalu down, dia selalu tidur lemah, everything. So kawan saya Ayu ni selalu post AG Sera. Then I call dia satu hari, I tanya macam mana I punya nenek sekarang stage 4, boleh ke dia consume. Then Miss Ayu ni kata boleh, dia boleh consume. So bagi dia sehari 2 kali try. Then kita orang pun try after kotak yang keempat dia sudah aktif, very active. Dia jadi normal, dia boleh jalan very fast, dia boleh buat semua kerja rumah. Dan sekarang dia punya sugar level very recently dia kata what happened to her, dia stop for a while di AG Sera dalam, I ingat dalam 2 bulan dia stop. Dia punya dah sugar level tak betul, everything not nice. Lepas tu after I dapat tahu yang dia sudah stop, I kata cepat consume balik AG Sera dengan AG Drop. I continuous dengan dia. Dia punya sugar level now is 6.7, very nice. Hari ni pagi tadi I ambil 6.7, very nice, very active back there. So I betul-betul thankful dekat Ayu ni dengan Wan. They all help me a lot. 4 kotak. First 4 kotak, now already more than 12. Sudah 12 kotak lebih dah. Saya sendiri pun consume AG Sera, AG Drop and also AG Fibri I consume. Untuk saya rasa memang bagus produk ni. Sebab saya dah buat kelas dari pagi pukul 8 sampai kadang-kadang pukul 11 saya ada online Zoom tuition. So memang saya terlalu pack dengan aktiviti. So I selalu consume AG Sera pagi and malam, memang aktif. The whole day I boleh run my class, very active. And then dia memang buat kita punya body very active. Jadi pun I punya muka sekarang memang cantik dah. Betul. I sendiri boleh tahu. Sangat cantik. Saya hampir terkelus, Puan. Saya hampir terkelus. Sebab I punya personal view, I tengok I punya stretch mark, everything memang tak ada. Very less. I punya pimples pun remove, banyak kurang. Memang cantik tengok. Muka pun sendiri I suka. Kulit pun licin, very nice. Jadi akak mula dapat tahu AG Sera ni daripada Ellie lah. Rakan lama tahap di mana bila mak diagnose kena kanser payudara macam Sarah juga. Dia diagnose Oktober 2019. Stage 2 juga, okay? Kanser payudara. Jadi start daripada tu sebelum mak lakukan pembedahan, akak belikanlah mak 2 kotak AG Sera lah untuk dimakan. Okay, supaya badan dia, mak berusia 69 tahun ketika itu. Jadi kita nak bagi dia kuat lah sebelum dia menjalani pembedahan. Okay, jadi selepas dia ambil tu, lepas tu dia lakukan pembedahan. Pembedahan dia macam Sarah juga, luka cepat sembuh. Dan apa yang kami risau, mak ni bukan setakat ada kanser payudara. Mak juga mengidap penyakit diabetes, darah tinggi, lelah, gastrik. Okay, jadi dan semput. Dia ada semput tu lelah lah. Okay. Jadi dia bila dia ambil, apa yang akak nampak lah, setelah dia ambil lebih kurang dalam 4 hingga 5 bulan. Okay, disebabkan yang kanser tu settle lah. Lepas dia operate, dia okey lah, nampak sihat, cergas, luka cepat baik. Tapi yang paling ketara, yang paling takjub lah akak tengok, dia disebabkan komplikasi diabetes dia yang terlalu lama sebab dia injek insulin 2 kali sehari. Okay, dia ada masalah mata. Saraf mata dia rosak. Jadi dalam 2-3 bulan sekali pasti dia kena buat laser. Mata dia kena buat laser untuk membaik pulih sel saraf mata dia yang rosak. Tapi sejak ambil AG Sera ni, okay, dia dalam setahun pun dia tak kena laser lagi. Dan dia kata mata dia nampak cerah. Dan bacaan lagi satu yang nampak ketara, bacaan sebab bila dia lama sangat kena diabetes ni, dia punya tahap
kemerosotan buah pinggang dia tu agak ketara lah, kreatinin dia sangat tinggi. Jadi setelah dia mengamalkan Ejisera secara konsisten, bacaan kreatinin dia terkawal, penciuman dia sudah terkawal dan darah tinggi dia juga terkawal. Itulah yang nampak ketara sangat. Macam-macam ya, yakin dia menakutkan lah. Nampak sangat yang mata lah. Dia tak perlu laser mata. Biasa 2-3 bulan sekali. Tapi sekarang setahun sekali pun tak payah laser mata. Sebab doktor kata saraf mata dia dah okey sejak makan Ejisera. Mungkin ada mixed berries tu lah. Mixed berries tu kan bagus untuk mata kan. Jangan ragu-ragu lah untuk mencuba Ejisera ni. Okay, jadi sebab akak yakin lah Ejisera ni bila melihat perubahan yang berlaku ke atas mak akak sendiri, dan lepas tengok mak akak tu tahap kesihatan dia sangat-sangat meningkat, jadi kami sekeluarga, anak beranak, saya, suami dan anak-anak juga mengamalkan Ejisera ini dengan konsisten lah. Okey, apa yang boleh akak simpulkan lah, Ejisera ini adalah satu whole food, satu food. Kita tak payah risau, dia bukan chemical, dia whole food. Okey, kerana dia mengandungi phytochemical yang sangat baik untuk tahap kesihatan kita, dan selain itu ia juga kaya dengan antioksidan. Jadi jangan takutlah, antioksidan tu boleh fight free radical from our body. Sebab itulah kita nak enyahkan free radical yang kita takut toksik kepada tubuh badan kita. Itu saja. So Sarah mula ambil Ejisera dari Oktober. Amalkan Ejisera. Lepas tu November start kemo. So Sarah dah pergi 6 kali kemo. Tapi kemo tu, masa ambil kemo, sebab apa yang Sarah tahu, doktor yang bagi tahu sebab bulan 3 lepas ni, March, Sarah dah pergi operation, breast operation. So doktor kata masa tu Sarah takut nak buat operation. So doktor kata Sarah dah buat kemo ni lagi bahaya daripada operation. So operation ni tak ada apa-apa. So yang membantu Sarah masa kemo ialah Ejisera. Sebab Ejisera ni dia mengaktifkan Sarah. Sarah tak serupa macam patient lain, jadi lemah. Lepas tu doktor bagi tahu kuku, kulit semua akan berubah warna gelap. Tapi disebabkan Sarah mengamalkan Ejisera, memang dia punya efek sikit je, macam 10% aja untuk Sarah. Lepas tu lepas buat operation pun, dia punya masa untuk sembuh tu memang cepat. Dia punya luka cepat sembuh. Sampai doktor pun dia kata bagus, Sarah punya antibody memang kuat. So Ejisera memang membantu Sarah untuk baik pulih secara cepat. Sarah sekarang umur Sarah 44, nak masuk 44. Tapi 44, tapi Sarah rasa macam tadi kulit semua memang cantik. So this is my testimony and I'm alive. Sebab memang because saya punya cyst tu dia 6 cm besar. 6 cm besar. So bila Sarah buat kemo dulu baru operation. So bila buat kemo, Sarah amalkan Ejisera, so the cyst jadi kecil cepat. Dia mengecut dengan cepat. Daripada 6 cm dia jadi 1.5 cm. The cyst tu memang jadi kecil. Tapi doktor terpaksa remove sebab cancer cell, kalau dia tertinggal setitik macam kuman pun dia akan merebak. So doktor terpaksa buangkan.